Dah aku ni kakak ye. Memang tanggungjawab aku lah. Nak jaga adik aku. Kakak ye marah ha? Ketul lutut aku. Awak saya dah penuh lagi kata orang puang. Nok kau lawa macam awak Jadi, balik deh. Jangan masuk campur lah. Balik. Buat apa? Takut ke? Nak lawan orang puang. Ha? Mu cakap kenapa? Aku kata, takut ke nak lawan orang puang? Dah mu ingat? Aku dah berani ke nak kata orang puang? Mek. Mu tu lawa. Kan balik lagi, udah teruk muka. Kena katok. Dia mari ya depan aku Tiga. Hai, dua beradik ni. Memang nak kena hari ni. Jangan gitu meri. Relax. Orang puang. Biasa lah. Boleh nak lawan dengan mulut. Memang menang kerja sokmo. Gini lah. Biar aku settle dengan Semek ni. Mu settle lah Semek ni. Rabu aku. Mu ni Semek tau. Sama lah dengan adik mu tu. Cakap dengan awak. Mu ingat tak sakit ke kepala aku? Mu pelakon kotor air tu. Tapi aku ni tak ambuh ngaso. Nak suruh mu balik je. Balik. Mu. Kelah lah. Heroin terus nak bagi selamat ke hero. Aku ingat dalam filem je. Rupanya ada sungguh. Tapi kakak Mung memang lawa lah geng. Aduh. Biar betul kak ni. Pas capuk terus saing. Takut molek aku dengan ye Ning. Ning, tilak hari bulan. Aku pula kena gini rasanya. Woi, guana mempotok. Pas capuk gitu pah. Nebeng ah. Nyuruh puang je pong. Relax meri. Saat Ning, aku nak suruh ye pergi je. Tapi ngejut tergajang aku. Main tergajang curi gitu. Boleh lah. Patut lah. Tapi, jangan nebeng gitu. Pas capuk gitu pah. Bukan tengah berlakon filem Aduh. Sakit dah tu dek. Benda adik-adik. Mu ni Semek. Nganji molek. Jaga mu. Kenapa pulak ni? Tai. Woi, nak tambur ni. Berok atas kepala aku. Woi. Malunya aku hari ni. Orang puang hok tolong. Kak Syuhada pula tu. Tapi sekarang ni Kak Syuhada power ngak. Mu suka ke aku Semek? Tu lah. Nak bajak something ngak. Tu, tengok tu. Burung pun dah bohi ke perangai mom. Ye begok terus atas kepala. Dia mu Semek. Ya. Woi, mana Aci? Main sepak situ. Ada peraturan juga Ke kan dah apa pula? Mu ni Semek. Nyenyeh molek. Aku ni malas dah nak layan mu ni. Baik balik lah. Balik. Baca apa lah. Dah payah nak tunjuk debeng Mu orang tak ramai je nampak kuat. Nak kata orang, nak bully orang. Tapi bila seorang, nak aku apa? Mu kata benda,